5 bisnes yang modal kecil untung besar. Terkejut bila tahu industri nombor 5 yang bakal meletup. Tak perlu modal besar pun boleh start, tak kisah berapa hutang yang anda ada. Sekarang anda masih boleh ubah hidup dalam masa setahun. Kalau anda tak nak lepaskan peluang ini, terus tonton dan save video ini. Hari ini aku nak kongsi 5 bisnes ringan modal rendah yang akan letup pada 2025. Kalau anda kerja makan gaji, usahawan baru dan tengah cari peluang, anda kena rebut salah satu daripada ini. Yang terakhir paling power. Kalau suka tips ni, follow Jason, komen nak dan tekan like, save dan repost supaya kawan-kawan dan keluarga dapat manfaatnya. 1. Latihan untuk usahawan kecil. Ramai orang bangkit selepas pandemik tapi duit tak banyak. Mereka cari bisnes kecil macam jual makanan, pakaian dan servis mudah. Kau boleh buat duit dengan ajar mereka cara berniaga, sediakan bahan marketing atau jual peralatan macam meja lipat dan khemah. 2. Servis komuniti. Ramai orang sibuk. Mereka perlukan dana untuk beli barang dapur, ambil anak sekolah atau jaga orang tua. Kau boleh buka servis dekat kawasan perumahan, buat duit dari charge penghantaran dan perkhidmatan. 3. Bisnes otomasi dan IoT. Mesin layar diri semakin popular. Mesin jual air, jual makanan ringan. Kau cuma perlu letak di lokasi strategik dan setiap mesin boleh jana ratusan ringgit sehari tanpa perlu jaga kedai. 4. Kesihatan mata. Sekarang ada teknologi cermin mata terapi yang boleh bantu betulkan penglihatan tanpa pembedahan. Kau tak perlu simpan stok, cuma cari pelanggan dan setiap jualan boleh dapat komisen lumayan. 5. Short video dan live streaming. Ini lubur duit yang paling besar sekarang. Tak perlu jadi influencer, tak perlu tunjuk muka. Buat akaun rakam video produk dan biar sistem AI hantar pada pelanggan yang tepat. Nak tahu lebih lanjut macam mana nak mulakan bisnes? Komen saya nak, klik link di bio Jason atau get offer untuk info lanjut.